kita sebagai ibu bapa ni, macam mana kita nak tahu sama ada telinga anak kita ni tersumbat dengan tahi telinga ataupun tidak? Macam mana korang find out? Kebiasaannya kanak-kanak itu datang dengan masalah gatal telinga. Kita mungkin merasakan kurang selesa di telinga. Tapi ada juga simptom-simptom lain yang mengundang kepada suspicion of impacted earwax ataupun impacted cerumen. Kalau dalam bahasa Melayu, tahi telinga tersumbat. Mereka datang dengan masalah kurang pendengaran. Dan kalau mereka boleh menerangkan bahawa telinga berdesing, yang kita panggil sebagai tinnitus, would be better as well. So, kurang pendengaran ni biasanya disebabkan oleh tahi telinga tersumbat sehingga menyebabkan kesakitan. Tapi doktor, tersumbat dengan tahi telinga memang masalah. Tapi katanya kalau tak ada tahi telinga pun masalah juga. Sebab katanya tahi telinga ni fungsi dia adalah untuk melindungi telinga kita. Betul ke? Tahi telinga ini adalah satu bentuk filtration system, iaitu menapis habuk, dan juga dia adalah protection against bacteria dan juga fungus, dan dia moisturize kawasan persekitaran. Tetapi beberapa pesakit yang mempunyai saluran telinga yang agak kecil, mereka mungkin terdorong kepada mempunyai tahi telinga tersumbat. So macam mana kita nak bersihkan telinga sendiri dekat rumah? Bahaya tak kalau kita korekkan telinga anak sendiri dekat rumah ataupun kita sendiri korek telinga dekat rumah? Tuhan dah jadikan kita mempunyai satu bentuk mekanisme untuk menolak tahi telinga ataupun sel-sel kulit mati dari bahagian dalam ke bahagian luar. Itu adalah natural mekanisme. Apa yang kita perlu buat hanya mencuci di bahagian luar supaya tidak nampak. Sekiranya kita mengganggu proses ini dengan menggunakan cotton bud ataupun pemutih kapas, kita akan menolak lebih ke dalam. Jadi apabila tahi telinga ditolak lebih dalam dan lebih termampat, mekanisme ini terganggu, lebih terdorong kepada masalah saluran telinga tersumbat ataupun tahi telinga tersumbat, dan pada masa yang sama pemakaian putih kapas dia akan mengeringkan kulit-kulit sekitarnya dan mendorong kepada infection yang kita panggil sebagai otitis externa ataupun jangkitan telinga luar. Dekat hospital atau dekat klinik lah, macam mana doktor bersihkan telinga seseorang dengan selamat? Kebiasaannya kalau datang ke klinik ENT, pertama sekali ada mekanisme kita panggil sebagai ear irrigation, yang mana kita menggunakan air swam dan juga bentuk ear suctioning. Ear suctioning yang mana kita menggunakan mesin untuk menyedut telinga keluar, dan beberapa micro instrument. Jadi tanpa penggunaan instrumen yang bersesuaian akan menyebabkan beberapa masalah. Antaranya kecederaan pada telinga luar. Once dah cedera, kita boleh dapat infection dan seterusnya lebih dapat masalah yang selanjutnya lah. Kalau kanak-kanak, biasanya the first attempt kali pertama itu adalah sangat-sangat penting. Sekiranya attempt kali pertama itu telah menyebabkan dia menjadi sakit, saya akan fail sebagai doktor seterusnya. Jadi sebelum kita menyentuh dan kita merasakan bahawa kanak-kanak ini mempunyai tahi telinga yang tersumbat dan agak sukar kita nak keluarkan tanpa penggunaan instrumen yang bersesuaian, lebih baik jangan dikacau. Jadi kita refer ke doktor pakar untuk dibuang. Sepatutnya sebagai ibu bapa, betapa kerap kita patut bawa anak untuk pemeriksaan telinga? Setiap kanak-kanak mempunyai rawatan susulan di klinik kesihatan ataupun klinik pakar kanak-kanak ataupun di klinik swasta untuk vaksinasi dan sebagainya. Itu saya rasakan cukup kerap lah. Cuma mungkin minta doktor di sana melihat sedikit bagaimana keadaan telinganya, mungkin ada telinga tersumbat ke apa, sekerap yang mungkin lah. Sebab kita kan vaksinasi sama ada 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, bergantung. Dan itu adalah doktor visit sekali tengok lah. Sebagai a part or parcel of pemeriksaan secara am. Tetapi kalau untuk datang ke klinik ENT, mungkin berdasarkan keperluan lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni tak tahu nak cakap dia gatal. Dia buat gini je. Bermaksud dia uncomfortable. Jadi itu mungkin perlu dirujuk ke doktor untuk dilihat sama ada tahi telinga tersumbat. Nasib baik Dr. Syifa dah kongsikan semua informasi ni dengan kita. Dr. Syifa adalah pakar ENT dengan subkepakaran dalam bidang ENT kanak-kanak. Assalamualaikum. Saya Dr. Syifa binti Zulkifli. Saya pakar ENT dewasa dan kanak-kanak di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.